Okay geng, so aku baru saja dapatkan satu mobile phone bracket untuk kereta. Apa yang specialnya barang ni, jom aku tunjukkan. So ini dia punya barang Aku ambil color orange. Dia ada banyak pilihan color. So yang ni adalah orang kata apa, macam phone holder lah untuk kereta. So yang ini dia punya rupa lah. Bila kita dah buka, dia akan jadi macam ini. So macam mana kita nak letak phone, kita ambil phone kita ni. Yang bawah ni dia boleh adjust lah, dia boleh tarik. Dia boleh tarik. So kita tarik ni, adjust dulu. Macam ni kita masuk. Nampak tak? Dia akan jadi macam itu. Kat bahagian bawah ni dia 3M tau. Yang ni boleh terus lekat dekat mana-mana sebab nak letak sini boleh, nak letak tengah boleh. Dan yang bestnya dia 360 tau. Bila kita dah lekat 3M tu, kita boleh pusing kiri, kanan, depan, belakang, semua boleh. Tambah best lagi, dekat bahagian belakang ni ada button-button number tau. Yang ini untuk kita letak kita punya telefon number in case kita ada double park ataupun salah parking and so on. Jadi geng, benda ni nampak je simple, harga dia murah je geng, tapi membantulah. Untuk siapa-siapa yang perlukan handphone untuk letak, macam ni boleh. Nak letak tegak macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Kita boleh letak nombor telefon dekat sini in case kalau kita dah park. So kat mana dapatkan, harga dia murah je geng. Link aku sediakan dekat bawah.